Ikan pertama berjaya di daratan. Kilo ikan. Pandang mancing. 2 kilo setengah. Oh, berat. Bercerai-cerai. Bah. Alhamdulillah, geng. Strike kita yang pertama, geng. Alhamdulillah. Gila, susah nak jumpa ikan. Seko putih, seko merah, geng. MJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Welcome back to my channel. Buat gila hari ni, geng. Malam hari Jumaat, malam Sabtu aku memancing lagi, geng. Aku memancing dekat mana kau rasa dekat mana? Kau tengok kat belakang tu, geng. Dah aku tunjuk. Ini tempat, geng. Ini tempat kita kali ni. Dekat mana ni? Aku memancing ni dekat area Sepang ni. Sepang Selangor lah. Kita memancing kat ni. Kebetulan aku ada kerja kat sini. Jadi aku pun memancing juga kat sini ya. Memancing ni area Sepang ni. Sekejap, nak on sekejap. Itu lah kata, kan. Kalau dengar suara aku dengar jelas. Aku baru pakai mic ni, jadi aku nak try dulu. Okey ke tak okey, nanti aku tengok dalam video. Kita memancing dekat area sini hari ni, kan. BFC, Boundary Fishing Club. Kita cuba nasib kat sini. Kita main malam ni, kan. Dalam pukul 8 lebih aku datang memancing kat sini, kan. Bersama dengan angler daripada Dungung. Dan juga angler daripada Shah Alam. Jom kita check it out. Let's go, masuk. Langkah kaki pagi ke kolam, joran di tangan semangat berkobar. Nuar caster turun bersama otai, cari rezeki hobi tak pernah layu. Tali dah tegang, hati pun berdebar, menunggu masa ikan menyambar. Sekali rentap joran pun melentur. Fish on, suara bergema bercampur. Strike fish on, suara sorakan makin bergema. Gelak tawa hilang segala duka, mancing kolam rasa bahagia. Sini spot SP mana? Spot SP. Depan ni? Semua ada. Tak payah tunjuk lah, semua satu kolam. Dah bang. Bang, tempat ekor bang. Ada? Uish, rasuk ada tau. Okey, geng, setup kita macam biasa hari ni, geng. Setup kita memakai straw plastik daripada Dharma Tackle. Aku nak pakai ni, geng, Yellow Galaxy, geng. Dekat kolam BFC ni. Boundary Fishing Center. Drag kan? Kemari. Ni setup kita daripada Dharma Tackle, GH 7 gram mata saiz 20 berserta dengan rulai. Berskah. Berserta. Sabar lu. Baru belajar main BC. Berserta dengan reel kita Sonic CF ESP kecil compact padak paduran mata dan juga rope kita naik DRM Carbon X. Boleh? Situ duduk. Berserta reel kita DRM Carbon X untuk kita memancing untuk hari ni. Check it out. Semoga hari ni ada manis-manis, okay? Mari pada jauh ni mesti meningkatkan jejak tanpa melengahkan masa. Kita first half of the day tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. First half of the day. Bismillah. Mantap first half itu. Harap-harap hari ni ada manis-manis, okay? Harap-harap hari ni ada ketukan daripada sang siakak. Mantap. Kita cuba try and error dulu. Aku lupa
apa kan nak info semasa. Info semasa dulu lah. Orang hari ni ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Termasuk kita 15 orang ni. 15 orang memancing dekat kolam hari ni. Cuaca cantik dengan bulan mengambang di atas. 15 orang hari ni. Harap-harapnya ada cebok orang kita. Stay tune, mantap. Kuat. Ya tu. Tembak. Tarik ya tu. Dah ada ketuk kan. Ada ketuk oh. Kita belum ada ketuk lagi. Okey kan, disebabkan air dia ni baru aku perasan warna hijau Jadi kebiasaannya warna hijau ni yang makan dia ekor hijau situ duduk dia. Jadi aku akan memakai warna limau ais. Ini dia limau ais daripada Darumateka Oh, selakak strike. Strike pertama. Apa lu? Biar apa lu? Biar apa? Alhamdulillah. Ada lesen. Ada lesen. Padu. Oh, pelepak pisang daripada Darumateka. Gila. Ada. Pelepak pisang. Nah, situ duduk. Ikan pertama berjaya di daratan. Hijau. Tak gumpal ni. Tak hijau. Aku gumpal. Kita ambil SP tak. Wow. Buat kau. Wah. Seronok kau. Itu lah cara dia makan. Orang first time main SP. First time main SP, first time main BC, first time masuk kolam. Bayang dah set pertama dia. Terus kan, siap putih seko. Hijau. Luar raya. Sebab drag tu 3 kilo je. Bila 3 kilo, dapat ikan 1 kilo pun, dia keluar. Dalam air dia kuat lagi je. Makan mana? Makan mana? Ya. Oh, baru aku tahu kan kat sini tak ada tukung rupanya. Oh, situ. Patut aku cari tanda-tanda kat tepi ni tak ada. Tapi aku perasan dia merah-merah. Tapi aku casting tak ada rasa pun tukung. Rupanya memang tak ada tukung. Tak ada tukung, ikan main musimnya. Ikan tak lepak lah, biasa setepak tu gitu. Bijak juga. Tu. Oh, sakit lah. Oh, angler daripada salah lagi. Bijak lah. Wari ngai. Aku dah duduk ngata lagi, Aduh, jauh no lagi yuk. Tak ada aku Uish, mahal tu. Mahal tu, celaka aku. Angler. Ai, lemak gaya ni. Lemak gaya. Oh, gila Megawati. Oh, putus lalu. Loko. Gila ikan. Pandang mancing. Okey, dah kumpau lagi. Tahu. Kita kumpau lagi. Dia merah terus. Menangis tak berlagu. Oh. Oh, dah. Panang lain. Oh. Apa. Oh, tengok. Pusing ikan. Megawati ah. Bapok. Gila. Sepatah dua kata bang.
Janji tak kumpau. Janji tak kuat. Padu. Tengok orang salih tu. Oh, bapuk ikan. Ini ada 2 kilo ni. Padu angler kita. Semelang. Ha. Mana Sakimi pagi. Sakimi mana Sakimi? Memanggil-manggil lah ni. Ha, situ duduk. Oh, hijau ah. Tengok berapa kilo. Oh, 2 kilo lebih. Sabar-sabar bagi duduk diam dulu. Oh, ilah. Tak muka duduk. Oh. Tak boleh diam. 2 kilo lebih. Oh, 2 kilo. 2 kilo atas lagi. Sekejap. 3 kilo. Oh, kat 2 kilo setengah. Oh, berat. Bercerai-cerai eh. Bercerai-cerai oh, mantap. Boleh? Wah. Bangsa tu, 2 kilo setengah pun. Ish. Cebok ah. Kita kumpau lagi. Mana ni? Dia bagi jauh ah. Tak sia mari daripada jauh. Salah. Boleh Megawati ni. Oh, sak ni. Bapuk. Tukar warna pun kan. Dia tambah warna limau ais. Jadi kita pakai banana oil kan. Banana oil ni memang jadi kegilaan sang siakat merah. Oh. Rasa macam lekat badan. Aduh. Kau naik dulu. Tengok ni. Ada sisik. Ada sisik kat mata kain. Kena badan dulu. Kita mau makan punya. Oh, bagus. Oh. Ada ketuk ni. Ada ketuk rasa tak lekat. Biasa merah ketuk itu. Biasa merah ketuk itu. Aku kenal sangat kalau merah ketuk pun. Oh, ketuk tu berlari tak tinggal kesang Oh, jaga dia. Jaga dia tak tinggal kesang. Oh. Kita pakai warna ni kan. Strawberry milkshake. Baru masuk faham. Ini guys, strawberry milkshake ya blok itu tengah pakai. Mana tahu ada yang nak naik. Bah. Kena ketuk depan muka tu. Allah Akbar. Ya Allah. Ya Allah, kenapa kau makan tidak bersungguh, ya Allah? Apakah dayaku, ya Allah? Kena ketuk depan muka, tak mau makan lagi. Ya Allah Akbar. Apa nak jadi ni? Apa yang dah berlaku sebenarnya ni? Ya Allah. Aku try pakai warna ni juga. Okay. Aku try pakai warna UV ya. Warna belanak UV ya. Tapi aku buat lain sikit. Aku pakai GH 3.5 gram ni. Aku nak suruh biar dia main atas air sikit. Main atas air sikit. Sambil dia turun slow-slow. Malah tahu dia nak ambil Tawakal lah ni. Pada ketuk ada lah. Tak ada lah. Oh. Ada ketuk lagi. Tapi tak nak ambil. Aku tak tahu lah macam mana dia makan. Oh, jeng molek. Rasa ketuk kuat tau. Tapi tak agak pelik aku ikan kolam ni. Kasok bang. SP tak jadi di sini bang? SP
awal malam ni puas tu. Tadi awal maghrib tadi dia crash dia. Oh. Dia pakai gambar office sendiri. Aduh, kita SP puas tau. Biasa dia pakai SP. Ya, dia rasa ketuk tapi tak makan dekat molek. Oh, payah sangat rekak. Kau beko bang? Tahu. Belah-belah ah. Belah-belah ah. Tu. Terlalu. Allah Akbar. Tak lekak kan aku tengok. Gila, aku tak tahu macam mana ikan ni makan. Kau tengok, oh kena kulit rupanya. Kena badang dia kan. Allah Akbar. Dia tak nak makan kan masalah dia. Aduh. Aku dah pening lah mati kat sini. Memang aku rasa macam dia tak nak bagi ke dia. Alhamdulillah kan. Strike kita yang pertama kan. Alhamdulillah ada lesen kita untuk pertama kan. Alhamdulillah. Ada lah. Allahu Akbar. Ada juga lesen kita kan. Alhamdulillah. Penuh perut kan. Penuh perut. Lesen kita tak sia-sia. Alhamdulillah. Itu lah. Aduh. Nak makan juga akhirnya. Akhirnya ada juga lesen kita kan. Ya Allah, susahnya dapat ni. Tu. Baru ada ketuk kan. Ni kan. Warna soft plastik. UV GH 3.5. Aku tak boleh bayang lah. First time aku mancing ikan siakap. Dia nak makan 3.5 gram kan. Kau rasa? Allah. Ada juga konten kita. Gila, susah nak jumpa ikan. Okey geng, info terkini dulu geng. Itu duduk. Info terkini untuk hari ni aku dapat 2 ekor. Mantap lah. Ada nama aku kat sini kan. 2 ekor. Mantap Karim. Cakap putih dan juga cakap merah untuk hari ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada brother tu kan. Brother yang ada dekat ujung sana daripada Temeloh. Memberi ruang kepada aku untuk strike ikan dekat area situ kan. Dia biasa main kolam ni. Jadi alhamdulillah juga aku tanya dia. Adalah ketuk 2 ekor. Alhamdulillah untuk hari ni aku tak kumpau Angler kita daripada Shah Alam dah boleh sekor. Dan angler kita daripada Dungun boleh sekor juga Alhamdulillah hari ni semua tak kumpau tak kumpau hari ni. Aku pelik lah kolam ni geng. Dia nak pakai batu 3.5 geng. Sudah lah. Kita ni first time pakai batu 3.5 gram memancing kolam air masing tapi kat sini dia nak gitu lah. Aku pun pelik lah. Tapi alhamdulillah dah ada makan, dah ada strike, dah ada ketuk, alhamdulillah gitu lah. Cuaca hari ni comel, masa aku tinggal dalam lebih kurang sejam lagi masa aku habis deposit dalam pukul 2 aku habis aku. Untuk hari ni punya memancing harap-harap ada penambahan kau tengok aku punya video.
Kalau ada ketuk lagi, ada lah. Kalau tak ada orang. 3.5 gram eh. Gila lah first time pakai GH 3.5 gram. Dia nak slow je beralu. Baru dia nak ambil. Kalau tak payah dia nak ambil. Berarti lah. Kalau stay kan dalam aku punya video. Agak-agak ada lagi yang matuk. Mantap. Jangan. Ya. Betul. Okey. Weh. Makan juga. Oh, nak apa rala. Alright. Okey, masa kita pun dah time. Inilah hasil dia untuk hari ni. Situ duduk situ duduk. Seko putih, seko merah orang MJ. Ada manis-manis untuk hari ni kat kolam. 3 ekor. 3 ekor. Dan ni angler daripada Shah Alam. Situ duduk merah menyala. Jom kita banding dengan ikan kita. Wai. Oi, aku besar tapi aku tak gemuk. Mung kecil tapi gemuk. Situ duduk. Ya, 5 sikit kacil apa? Ya, 2 Ingat mau berat lagi ah. Mau berat lagi. Oh, yang susah sikit. Okey, ni yang siang ikan. 2 ekor. Beres. 20 2 4 6 7. Okey kan, maka tak malas sudah episod memancing hari ni dekat kolam dia BFC. Untuk hari ni kan, alhamdulillah ada juga orang itu strike 2 ekor. Alhamdulillah. Dua daripada Dungun boleh seekor dan angler daripada Shah Alam boleh seekor. Alhamdulillah untuk hari ni. Ada juga mana-mana untuk kita bawa balik ni, untuk dirasai oleh orang-orang yang ingin makan. Aku tak nak, aku bagi ke angler Shah Alam semua. Angler Shah Alam ni dia bahang semua lah. Tengok dari air nak dia pun. Untuk hari ni game kita agak slow kan. Ikan tak kurang matuk lah untuk hari ni. Aku tak tahu setup kat sini macam mana. Bukannya ikan tak ada, ikan ada. Ramai yang naik gasok kan. Tapi kita tak tahu setup macam mana lah. Tapi alhamdulillah ada hasil okey lah. Kita tak ada masalah lah. Jangan gustang tu tau. Itu je lagi aku agak rasa motivasi. Aku sependek je video ni. Tapi aku stay akan upload juga. Jangan risau ya. Jumpa lagi di next episode ni. Check it out. Assalamualaikum. Ciao. Balik. Ngantuk mata perlu pagi.